podcast ini adalah podcast santai, di mana kami mengundang individu untuk berkongsi cerita, pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka. Setiap perkongsian adalah berdasarkan pengalaman pribadi tetamu jemputan. Jika Anda merasakan episode ini bukan untuk Anda dipersilakan untuk tidak menontonnya. Simpan komen kecaman, hinaan atau serangan pribadi Anda untuk hari lain. Kami di Jangan Cari Pasal menentang cyberbullying 100%. Selamat menonton dan ale uto. Ini bukan rancangan cari hantu, tapi dua sahabat buat dunia haru biru. Ihsan dan Popbik, dua kepala satu tujuan, satu trader penuh kiraan, satu podcaster mulut tak tahan. Dorang datang bukan bawa ustaz, bukan nak tangkap hantu dalam gelap pekan. Kadang manusia lagi seram dari hantu, sampai hantu pun tengok dorang terus cabut dulu. Aku dah cakap jangan cari pasal. We are back di rancangan Jangan Cari Pasal. We are your host POKBIK. Izan Badul. Get used to it. Yes. Podcast ini ditajakan khas, of course, dikayakan oleh MSR Interior Design. MSR, kami buat desain just for you. Desain istimewa yang satu. Kami semua bantu create ideas, make it all to be reality. MSR, hanya yang terbaik untukmu. Semua pasti Hubungi kami di talian 9778 1234. Kalau korang nak bikin rumah korang, dipersilakan kontak mereka di 97781234. Dan juga rakan sponsor kita HBX Exchange. Kalau korang nak belajar trading, dipersilakan kontak ataupun DM Izan terus ataupun di HBX Exchange. Book korang main kelas percuma. Dan kepada warga-warga Spotify, I love you, we love you. Kita dah kembali di Spotify. Aku harap Nice. korang semua get the same energy with us. Padu je. Padu. Aku confirm fly meh. Confirm. Confirm fly. Dan juga we are open, Azan. Kita open juga untuk mana-mana sponsor HBB terutama sekali. HBB. Untuk Jangan Cari Pasal. Harga mampu milik. Mampu milik. Harga ratus-ratus. Ratus. Kan di sekian hari HBB kita buat 300 lah. 300 saja. Betul, correct. Yeah. So just bring down. Okay, kita tak kisah. Tak perlu kedai. Kalau you ada business kat rumah, jual epok-epok, Hantar je hantar je. Kita makan depan-depan kita boleh kasih. Dan juga the past episode Zan, kan kita janji BM. Nama dia apa dia? Bromang kan. Okay. Traction di YT terutama sekali gila. Di Spotify gila. Tapi Correct. komen kat YT dah mencecah 100 lebih Zan. Aku tak happy benda tu. Kita kena keluar. Itu pasal aku tak happy. Itulah sebab dia aku tak happy. Okay, so janji memang kena dilaksanakan. Kita akan bersama dengan Broma di bulan Julai. Di bulan Julai. Kita akan keluar. Kita tak tahu mana Broma nak bawa. Tak tahu. Mungkin tempat yang hilang. Yang dia cakap tu lah. Kan? Dia cakap, Mampus tapi lah. aku confirm akan beli yang 200 meter punya tu. 200 feet. Aku akan ikat kat badan aku. Confirm plus chop. Okay, so nantikan kita akan buat promotion video tu lah bersama dengan Broma. Dan kita akan keluar for night walk. Dan tetapi kita bersama dengan kakak seorang ni. So Zan, kalau kau nak tahu kakak seorang ni dia dah macam kakak aku lah. Kita dah 2 years ago bila Kartel baru-baru naik tu, kita ada bawa Kak Zai baru-baru je. Okay. Dia macam baru-baru kalau belajar trading. Okay. Dia baru macam baru nak cai lah kira. Okay. Sekarang dia dah famous kat Malaysia. Dah famous tak apa, kita bawa dia masuk, kita kena hentam. Aku dengan Syam kena hentam kat YouTube. Asal? Komen-komen orang Malaysia cakap host purek, host pundek.
Asal macam itu? Host banyak berbual. Orang Malaysia ni gila. Tapi yang bagusnya orang Malaysia ni sayang Kak Zai ni. Dia adalah the first Muslimah embalmer di Singapura dan juga di Asia. Kita bawakan korang Kak Zai, Dr. Maya. Terima kasih kerana mengundang. Salam satu Nusantara. Oh, Masya Kau- Allah. Homework nampaknya. Dia tu dia main tagline tau. Dia kalau live ke kat TikTok kan, ataupun dekat dia punya video mana-mana, salam satu Nusantara. Dalam satu Nusantara. Ya saya. Kita kan satu Nusantara. Betul Kak. Tapi kenapa tak nak cover kita bila kita kena hentam dengan orang Malaysia? Saya ada kat YouTube. Saya dah pesan. Saya selalu pesan follower saya. Kalau dah macam terlalu agresif, kata-kata bash, saya akan masuk campur. Dekat YouTube saya dia cakap, sudahlah. Saya remember ada satu, dia banyak masa yang you all kena kutuk tu, salah satu topik tu pasal tanah wakaf. Dia orang cakap gini, host, takkanlah tanah wakaf basic pun tak tahu. Saya cakap, sudahlah hentam host tu kan. Sebab kadang-kadang host ni dia tahu tapi dia buat tak tahu, sebab jadi yang tak tahu sebagai penonton tu dia pun secara tak langsung belajar pasal tanah wakaf. Teruk tu kena hentam tu. Saya kadang-kadang kita pun tak boleh kawal netizen ni kan. Bagus Kak. Sebab diorang Yang you cakap tu, yang tahu Asian tak tahu tu, Ya, tu saya. bagus. Tapi kat Singapura banyak yang tak tahu Asian tahu Kak. Cilaka orang. Dah lah tak tahu Asian tahu pula tu. Okey Kak. memang ada. Ada ramai. Dia dah lah tak tahu. Lepas tu dia Asian tahu, so menyampah aku. Kak, betul. Ah. Tapi Kak, we are happy to have you here. Yeah. Ni adalah Izan, kalau you tak tahu. Yes, saya. Izan adalah partner kepada Kau Pahal, dan juga dia saya tarik masuk ke dalam bidang saya. Dan juga kita nak share benda ni, kita baru discuss tapi belum lagi confirm. Okay. Kalau korang berminat untuk tengok Kak Zai seorang ni setiap minggu, terutama sekali di dalam rancangan Jangan Cari Pasal, please do comment. We want Kak Zai as the third host. Panjangnya? Okay, we want Kak Zai. We want High Kak shape Zai. We want Kak Zai. More than 100 kita follower saya. Mana follower saya? Come on. kita hire lah Kak Zai. Okay. We want Kak Zai. Ini lebih 100 aku tak ada adik. Lebih 10 pun okey. Okay, Kak Zai, jom kita pun nak share. Mungkin Izan dah tengok the past episode dulu yang kita interview kan about embalming apa. Kak, apa yang interesting yang mungkin belum di-share di social media? Okay. Cakap pasal sebelum dia cakap okay. Kak tahu pasal Bob T20. Bob T20. Kau sibuk dekat Sembang Senang, kau kecoh Ya. Nak fight Jojo lah. Nak apalah, meripik gila. Kau trader tau. T20 atau 20T. Korang jangan salah tengok profile 20T yang lori 20 tan tu It's T20 bukan 20T, okay? Dia punya sombong. Macam mana tu? Manusia lah. Sama macam gitu. Okay, Kak Zai, you tahu kan Bob T20 kan? Ya, saya tak minta dia lalu FYP saya, tapi Dia sampai, Kak. scroll aja dia. Saya kesian kitab kiri saya ni. Padahal tak komen apa-apa, tapi dalam hati tu, ketawa dalam hati pun mungkin malaikat catat. Saya tak tahu. Betul. saya tak mengata. Saya tahan tak nak mengata sebab yalah, kita kitab kiri dah tak tahu penuh ke apa. Betul. Saya tak nak komen dari segi body shaming. Dah ramai sangat komen dari segi body shaming, dari segi IQ dia, dari segi riak dan sebagainya, dari segi agama. Saya nak bagi pandangan dari segi saintifik, tapi bukan kepada dia, tapi kepada pengalaman mayat cadaver yang gemuk. Cakap je Kak. Kak je. yang saiznya triple XL. Dan kenapa dia kenapa dia tak dapat masuk freezer, sebab freezer tu freezer ada size normal average size. Ni yang mortuary hospital ke? Yang biasa Tak, punya? di sekolah saya. Sekolah saya adalah mortuary yang ada freezer apa semua. Pengalaman saya dulu lah. Ada bahagian freezer yang untuk orang yang 3XL, 4XL. Tapi ada satu cadaver ni, semua freezer dia tak dapat masuk lah. Sebab dia 3XL tapi actually boleh masuk. Tapi bila dah bloated, dia over the size. Dia kembang lah. And sayang sebab tak dapat masuk freezer, sebab dia terlalu obesity, bila tak dapat masuk freezer, dia membusuk cepat. Okay,
COD dia apa? Cash on delivery. Itu pasal kena datang mortuary kelas kita. Okay, Kita ada sila. mortuary kelas kita. Oh, ya? Ya. Di Masjid Mujahidin. Bila tu kak? Okay, 21 make sure dia daftar sebab COD dia kata cash on delivery. Saya baik-baik je kan? Tapi betul cash on delivery Tidak. Bukan. Cause of death. Oh, cost of death. Oh, Okay. cost of death. Cost of death. Okay, khusus. Punca kematian. Punca kematian. Oh, Okay. ya. So kelas kita 23 Ogos di Masjid Mujahidin. Untuk bulan Jun dah full. Julai pun dah full. Ogos boleh daftar. Saya nak nama awak di situ ya. Okay, kakak nampak serius sangat. Kakak jangan nak serius sangat kak. Gerau je. Okay. So bila dekat kelas tu saya tanya COD, make sure jawapan dia betul. Okay. Okay, balik kepada cadaver tadi. COD-nya adalah suffocated. Okay. Inhale, smoke inhalation. Okay, kenapa? Sebab masa tu di Makati ada kelab terbakar. Okay, ada kelab terbakar sebab kadang-kadang musician punya wiring apa semua, na'udzubillah, dekat sini tak ada apa-apa, hopefully tak ada apa-apa. InsyaAllah kak. Boleh cause spark dan terbakar sebagainya kan. Itu adalah common di kelab-kelab. So bila sebenarnya cadaver yang tak dapat masuk freezer tadi tu, yang triple XL tu, sebenarnya dia boleh selamat sebab of course bila ada benda terbakar, semua dah pergi dekat exit. Okay, semua akan pergi exitnya. Ya. Semua nak keluar pasal you dah tak nampak your phone, you tak nampak tangan you tau, sebab asap dah terlalu tebal. And then kelab memanglah semuanya gelap kan. Bila dah ada fire, ada smoke, and then of course ada power shutdown, tak nampak apa-apa. So everyone is just heading to the exit. Sebenarnya kawan-kawan dia tu semua dapat keluar daripada situ, daripada tangga. Sebab bila you power shutdown, lift tak dipakai. Oh ya, betul. So pakai tangga, exit, kawan-kawan dia semua selamat. And kawan dia tunggu dia. Memang dia seorang tak dapat. Pasal you nak jalan triple XL, okay, 350 kg sebelum bloated decompose tu. 350 ke berat tu kak. 370. Dia boleh bangun ke? 300. Itu bila kebakaran berlaku. Okay, saya ada terdengar ada individu cakap, kalau orang tu nak cakap aku gemuk, akaun dia dengan aku sama ke? Something like that. Akaun aku dengan akaun dia siapa lagi kaya? Something like that. It's not about kaya. It's not about kaya. It's about orang kurus dan orang obesity. Bila ada kebakaran, keselamatan lebih kepada orang yang boleh escape tu, orang yang macam kita. Orang yang obesity ni, bila ada kebakaran ataupun kecemasan berlaku, you at the risk. You nak bangun daripada tempat duduk ke tangga pun, you mengah. Kawan-kawan dia semua dapat turun, dapat escape daripada kelab. Dia mati bukan kerana terbakar. Walaupun kelab tu terbakar, tapi bahagian tangga tu tak terbakar, tapi dia dah collapse. Sebab bila dia pergi kat tangga, you bila turun, okay, fat ni bila you potong badan mayat bila kita dapat double XL, triple XL punya cadaver, fat is everywhere. Jangan kecil hati siapa-siapa yang obesity ke apa. Kita cakap dari sudut sains. Fat ni jahat. Fat ni dia sesuatu yang dia can push organ sampai you rasa sesak. Sebab tu kalau kita nampak orang yang obesity ni berbual mengah kan, you don't expect orang faham you kena berbual pelan-pelan apa semua. Itu tanda tak bagus. Itu tanda you punya fat is killing you softly. Killing you Macam lagu kak. Tapi itu adalah fakta. Itu adalah fakta dari sudut sains. Okay. So bila kita namakan dia David lah senang. David ni kawan-kawan dia semua dapat turun. And he's a millionaire pun, anak orang kaya pun. Orang kaya. Kawan-kawan dia semua tunggu dekat bawah tu, memang dia tak dapat keluar. And diorang suspect dia memang collapse sebab asap betul terlalu tebal. So memang betul bila ahli penyelamat, bomba semua datang, rescue team datang, dia memang dekat tangga but halfway. Contohnya kalau club tu dekat tingkat 9, dia tak sampai tingkat 8 pun, dia dah collapse in between. Dia tak dapat turun tangga. Turun tangga pun dah mengah. Turun tangga pun dah mengah. Macam mana? So fat ni kalau you buat autopsi dekat mayat yang obesity, fat is everywhere. Fat tu dapat sempitkan ruang oksigen kita tau. Ruang darah yang hantar darah ke oksigen ke otak, ke jantung.
dia akan melambatkan pam darah semua. Fat ni sangat-sangat jahat. Sebab tu kalau okay, you nak cakap kalau dia kata aku gemuk, bank account dia berapa? Bank account aku berapa? Cakap lah, tak kisah. Bukan bang, bukan gitu pemikirannya. Pemikirannya bila ada kecemasan, bila ada kebakaran, you at risk. You at risk. You adalah mungkin orang terakhir yang keluar daripada tempat kebakaran tu, and you mati bukan kerana terbakar. Yang cadaver tadi tu, dia mati bukan kerana terbakar tapi kerana asap. Actually kalau dia kurus, bayangkan mas tu 350 ke 370 kg. Bayangkan kalau dia hanya 70-60 kg macam kita, you rasa dia boleh escape tak dengan kawan-kawan dia? Boleh lah. Boleh lah. Dah sampai bawah dah. Kalau 300 dah macam siapa dia? Bob T20. Bob T20 berapa? 350. Bob berapa Bob? Kau ambil. Kalau kau tengok ni yang Berapa? Bob. Agak-agak. Tapi dia tak ada share dekat tu, tak ada share. Dia Tak punya ada. weight Tapi So 200 lebih kot. ya ke? Saya rasa lebih. Kak, nanti dia cari kakak kak. Dia saman tau. It is science. Science. Ini sudut sains. Dia bukan Science. body shaming. Okay. Sebab bila ada cadaver datang freezer ataupun datang mencuri, kita letak dia di katil pertimbangan. Berapa kg? Oh, Kak, soalan. Ya saya. Jadi, based on your experience, Yes, you I- know I speaking, Yes. EXPERES. Yes. So, you nak kena timbang mayat Ya saya. before you buat, Embalming atau autopsi, kita memang kena. itu adalah SOP. Ya saya, dengan height dia kita kena ambil. Sebab, Rekod. Untuk masuk dalam rekod. faham. Kadang-kadang cadaver yang underweight, maknanya dia tak normal. Kenapa dia underweight? Autopsi nanti doktor akan buat kira-kira average height dengan ataupun BMI dia tak average. Kenapa ni? Budak ni tak makan ke 10 hari ke 30 hari ke? Boleh tahu daripada height dengan weight lah. Okay Kak, soalan. Like, macam kalau kita tahu, mayat ni, selalunya kita akan buang segala najis di dalam. Kan? Before. Kan kasi bersih lah orang kata. Ya saya. So kalau orang yang 300 kilo, contoh, macam mana kakak bersihkan ataupun keluarkan najis? Tak Okay, tahu. terus terang jangan kecil hati. Untuk embam ke untuk mandi? Untuk mandi dulu. Okay, kita kalau embam kita embam dulu baru mandi. Okay, embam dulu. Okay, kalau embam, dia punya, okay, untuk orang average macam kita ni, dia ada 2 botol kaca macam gini. 2 botol kaca najis. Okay? Dua. Yang glass jar. Yes. Tapi kalau orang double XL, triple XL, dia memerlukan 4, 5, 6. Mahal lah harga botol sekarang. Semua charge. Tu semua charge. And then cadaver tadi tu yang mati kerana smoke inhalation tu, dia tak dapat masuk freezer sebab It's just because of the body lah. yes, sebab bila you dah mati, decompose, scientifically you bloated dalam masa 48 jam. Ada yang bloated awal. Depends. Okay. Bila you bloated, you tak dapat masuk freezer. Macam Dia mana? bloated juga tak? Steady. Macam mana nak Steady, masuk Kak. freezer? Sabar. Dia banyak disadvantage menjadi orang obesity ni dari segi mencuri. Saya cakap dari segi mencuri. Saya tak ada cakap mana-mana individu. Ini pengalaman saya dalam mencuri. You susah nak masuk freezer. Mungkin ada freezer yang you muat. Mungkin ada. Bila you susah nak masuk freezer, you as cadaver decompose cepat, membusuk cepat. So kena priority dulu lah. Are you trying to say that? Priority boleh. But we need manpower. The thing is, mencuri selalu lack of manpower. Untuk obesity macam tu 350 kg, we need 6 embalmers. Ya. Itu cocok ke apa ke? Sebab nak angkat tu tak perlu tak boleh 2 orang. Kita memerlukan 3 kanan 3 kiri. Untuk tilt lah. Yes. Wow. And then untuk masukkan dalam coffin, kita gunakan crane. Kita kena gunakan crane. Okay, faham. Coffin pun kena tunggu 3-4 hari sebab customize. Ya. Bukan coffin biasa. So ini dari sudut sains, ini dari sudut pandangan mencuri lah. Saya bila saya tengok video yang FYP tu semua, saya macam apalah yang nak dibanggakan sangat kan. Kalau cubalah jalan-jalan masuk mencuri tengok obesity cadaver, kenapa charge extra. Kenapa kita charge extra dekat obesity cadaver? Sebab satunya freezer, kalau dapat pun freezer yang extra space, memerlukan extra embalmers, memerlukan extra
formaldehyde, bahan kimia tu because of the size, dan juga crane. Tak sedih ke badan sendiri guna crane badan orang lain, kita guna manpower je, faham tak? Faham. Tapi pasal dia dah mati, dia dah pakai kisah pun. Yang betul lah kak. Tapi family malu. Awak fikirlah next of kin juga. Awak fikir waris. Alamak. Ada ya orang Islam kita yang dibawa ke kuburan untuk masuk ke liang lahat guna crane ya. Waktu COVID, saya remember waktu COVID tu, dia orang guna crane because it's obesity. Okay, faham. Tapi saya tak nak cakap lah negara mana, menteri dekat negeri Menteri Fasolah. But it happens lah. Ya. Kalau Google masih ada. Jenazah harus digunakan crane untuk masuk ke liang lahat ni. Kena ada. Dia Yes, kalau kan? 300 kilo, contoh, Mati lah. mana lah saya dengan orang Izam pun angkat tak boleh angkat. Tak boleh. 8 orang pun tak boleh. Susah. Jadi janganlah bangga sangat. Dia cakap aku gemuk, akaun dia berapa? Akaun aku berapa? Bukan pasal tu, Dik. Bukan. Mungkin Oh, ya. dia berbual dalam sudut financial freedom je lah kak. Dia tak fikir pasal benda-benda lain. Ini pun menggunakan financial, you know. Mayat you, family kena bayar crane yang extra Oh ya. untuk jenazah you ke liang lahat. Tapi Bob T20 dia banyak duit tak? Dia kalau sekali tekan dia boleh beli 3 crane tak? Ini kaya. Betul kan Bob? Dari tadi saya tak sebut. Tak Saya apa. pun sama. Saya tak ada sebut Bob the Builder semua. Biar tak saya sebut kak. Saya memang dengan dia nak bergesek lah. Dah suruh dia saya nak bergesek. Tapi yelah, kita bukan buat pasal bukan buat pasal Bob. Yeah. Tapi sebab contohnya macam mayat berat 300 kilo, kita nak tanam susah apa semua kan. Dia sedikit sebanyak dia menyusahkan Zan. Betul tak Tapi memang kita budak-budak embalmer, kita kalau nampak cadaver yang body bag dia Besar. lama, kita dah Kira hari macam tu overtime lah kak. kita bukan rasa tu beban tau. Kita Faham. rasa macam boleh migraine. Ni siapa Pok Big? Saya kalau buat autopsi case yang triple XL, saya tak rasa tu beban, tapi saya rasa macam ni 3 orang pun tak boleh. 3 orang tak boleh. Ya. Kita tak rasa yang korang gemuk ni menyusahkan kita tahu. Kita tak rasa macam tu. Pasal tu memang tugas kita. Tapi itulah yang apa kita experience bila dapat cadaver-cadaver yang extra obesity ni, macam triple 4XL. Sebab kita selalu shortage of manpower. Kalau bayangkan kalau saya buat 3 orang untuk obesity punya cadaver, makan masa 6 jam. Half of my day tau. 6 jam tau. Untuk So embalm. you regret living your life as a embalmer? Tak, sebab it's interesting. Sebab bila you ada interest, you So rasa why benda do tu you interesting. complain? Ini bukan komplain. Ini bukan komplain. Dia Ini tengah macam bilang ada job vacancy. kalau ini apa yang kita experience as embalmer. Kalau kita dapat cadaver yang extra obesity macam gini, itu yang kita mengeluh tu pasal kita punya line shortage of manpower. And you shouldn't mengeluh kak. This Wah, is like shit. Aku baru kasih sikit. Tapi kak bila tengah macam Kau lah kena tak ni bukan komplain. tapi Kita bila tak rasa selalunya jadi beban. macam gitu, ada orang alih-alih macam urgently tak, ke kita, apa. tak ada. Sebab Tak we won't know. Kita Yeah, dapat tahu, kita dapat tahu daripada group chat. Okay, daripada mortuary autopsy case. Okay, tapi kita tahu size dia apa. So bila datang tempat embalming baru kita tahu. Pobik jangan. Saya serius. Okay. So balik pada tadi, saya nak betulkan, kita bukan komplain, kita bukan mengeluh. Kita mengeluh dari segi kita punya line. Kita punya macam bila ni aku nak ada macam enough manpower. Faham tak? Pasal bila kita dapat extra triple 4XL macam ni, we need at least 6. Saya pernah dekat Cakap dengan sekolah. management ke, bringing up to union ke? Has Selalu this Tapi susah kan. Selalu shortage Singapore in embalming. Tenang, you want to solve this problem, I cakap dengan you, if money can solve a problem, it is not a problem. Naikkan gaji kak, double. Orang mesti datang punya. Sekarang monyet-monyet kat luar ni ada degree, sibuk dengan gaji besar-besar. Betul. Tapi tak semua orang nak jadi embalmer pasal kerja dia berdiri. Pobik. Ada juga budak-budak yang brutal ni, they willing to do anything because of Ya ke? gaji. Ada, zaman Ada sekarang tak? ada. You should bring up regards to the salary scale. Orang mesti ambil me. Saya pernah dapat 6 manpower because we need it, and then kita macam aktifkan dekat group chat. Tapi tu kat sekolah saya.
So budak-budak intern, budak-budak student dengan budak-budak relief datang tolong kita sebab masa tu kita dapat 4XL punya size. Tapi di Singapura saya kalau macam urgently kita nak 3-4 orang ke apa ke. Cannot, mesti tak boleh. Tak boleh tak. Shortage lah, selalu shortage. Kalau shortage tu bermaksud dia ada dua. Ya saya. Tadi macam Izan cakap gaji contoh. Kita tak cuma gaji. Kan berapa satu manpower ni cost? Gaji diorang contoh ni. Part time. Part time. Okay, kalau saya freelancer. Saya Ya, freelancer. kakak popular biasa. Ini USD lah. Kau USD. As a full time di Singapura ni 5 to 7k. Banyak ah. Oh banyak tak? 5 to 7k. Budak-budak baru grad 3k boleh. Tak ada experience. Kalau walaupun experience dah dekat luar negara, bila you masuk Singapura lain, because embalming facilities di Singapura dan luar negara biasanya beza dari segi machine, dari segi equipmentnya. So walaupun you ada experience kat luar, bila you masuk Singapura as embalmer 3,000 starting macam tu. Bila dah ada experience boleh lah 5k 7k. That's a lot bro. Kak, tempat yang baring tu, Ya saya. dia is it a flat table ataupun dia boleh bergerak-bergerak? Wow, kalau boleh bergerak. Then you should send this project to budak-budak uni kak, biar diorang improvise benda gini. So bawah tu kan boleh Kita ada budak-budak uni yang daripada forensik, diorang dah ambil bidang forensik and then join as embalmer punya intern apa semua. Lepas tu diorang tak nak kerja. Diorang cakap kerja berdiri. And then kerja kita tak glamour tau. Kita kerja tu pakai boot puas cukang je. Dah pakai boot puas cukang, kena pakai mask 2-3 mask. Saya sebelum pakai mask saya akan pakai Vicks. Itu pun kadang-kadang no point juga. Vicks apa? Oh bau Vicks. Vicks. So dia membantulah, Vicks ni membantu. So sebelum pakai baju macam astronaut tu kena pakai apa lagi? Ada face respirator. Yes. Apa lagi? Tu semua budak-budak muda kita macam betul. Adakah budak-budak muda zaman sekarang memilih kerja? budak-budak Ataupun uni tu, budak-budak uni tu. Celaka dah. Tapi diorang tetap manusia kak. Oh ya. Ramai macam Okay, that it is a problem. dia gaji dia besar mungkin. Tapi bagi diorang, dah lah aku kena berdiri. Lepas tu sepanjang embalming, kalau otopsi 6 hours aku tak dapat tengok phone. Tu masalah dia. Macam kita tak ada phone tak apa. Macam saya bila saya embalm, saya tak ada phone tak apa. Tapi I can play my music atau I can play my surah, I'm okay. Asalkan benda tu tak senyap. Embalming room tak senyap. So tapi budak-budak sekarang you tahu okay, sepanjang embalming I can't touch my phone. Kalau otopsi 6 hours tak boleh rokok, tak boleh keluar rokok. And then kalau diorang ke office 6 hours diorang duduk, diorang boleh sambil makan, sambil mengunyah. Once you masuk embalming room you tak boleh makan, mengunyah semua you tak boleh. Betul lah, dia macam clean room. Ya. Right. Okay. So benda-benda gini budak-budak universiti kadang-kadang sayang. Diorang dah boleh embalm, diorang boleh join the internship. Kadang internship lepas tu 2-3 hari tak datang lagi sebab tak tahulah. So kita perlukan young blood sebenarnya. Kita perlukan budak-budak muda. Sebab yang berumur-umur macam cikgu saya, senior embalmer saya pun dia cakap another 1-2 years pun dia nak rehat. Kan nak budak muda? Ada. Audio man saya ada Adan ni. Ada. Dia asyik main Pokemon ni. Mungkin kau tak nampak ke kamera. Kita ada audio man Adan ni Sibuk main Pokemon ni. Dia sibuk lah kak. Jual Tadi Pokemon card. dia tengok dia susun kad tu. Saya ingat dia tengah buat kerja. Tak. Saya ingat dia tengah buat wiring. Tidak. Kerja dia senang tak kak. Datang studio, Dia tekan-tekan je. je kak. Dapat duit. Dia sibuk main Pokemon card kak. Tengok kak. Nampak kakak tengok. Budak tu. Bergaji main gitu je tadi. Tapi mungkin Zan, Kak Zai kan, budak muda ni dia nak kerja yang tak leceh tapi gaji dia power. Ya. Yang dalam office sambil buat kerja sambil boleh mengunyah. Ada je saya muda-muda pun gitu kat OCBC. Kita buka laptop, habis tu sini ada keropok, ada Big Mac breakfast. Kan? Lepas tu ada phone boleh layan. Tu muda-muda semua saya dah face benda tu. So but itulah macam saya cakap, always shortage lah dalam this line. Okay. Tapi tak apa kak. Kakak pasal minggu depan kakak nak beli kelas trading kan. Jadi nanti kakak takut kakak dah lupa embalming tau. Sebab ada rakan-rakan pergi HBL dia lupa kerja dah. Tapi dia lupa kerja tu. Ada yang lupa diri. Okay.
Kita dah touch on the 300 kilo punya kan. Saya Kak, ada tak kedeva. cerita yang seram yang kita tak pernah dengar lagi? Cerita seram. Kak, I tell you honestly, Yes, I yes. like to hear stories about Kisah benar kan? Related dengan Benar kisah tu benar. Kan? yang bapuk lah Kak. Ush. Bapuk. What do you call that? Transgender. Transgender, sorry. Transgender. Yes. How do you transgender. deal? How do you Di Manila ke di Singapura? regardless, it's okay. Kita tak mau pilih negeri, tapi Okay. it needs to be transgender. Kita Ya. suka dengar. I suka dengar. Bukan you minat Tak minat. Minat tidak. Cara dari cara. Tak. Tapi dia lelaki, perempuan. Okay, dia gini. Transgender selalu jadi people akan fikir macam macam mana diorang buat? Apa Okay. yang buat? Nanti daftar khusus saya. Ya Kak. Sebab kita akan kupas Kakak lebih menjual lagi. Oh ya. Kita akan kupas lebih lagi. Sebab di sini itu kan, kalau ada klip-klip sekerat-sekerat dia akan jadi viral. Lepas tu ada persatuan punya presiden datang. Ya. Macam saya Actually kakak boleh jawab satu benda, tapi saya rasa tak apa-apa nak sesuai. Kalau kakak lain saya ajar nanti. Kakak cakap ini alah untuk. Kakak cakap tu je. Okay, dia gini. Okay Kak. Di Singapura dia banyak PDPA, banyak censored here and there. So saya gunakan daripada negara Fasola. Okay. Okay. Dia happen dekat negara Fasola. Okay. Ni yang menteri tu Menteri Fasola. Kau pernah tengok yang berak tu kan? Ya ni last one ada ni. Sorry. Nanti kena hentam. Okay, nanti. Tak. Ni dekat sekolah saya, Filipin. Okay. Okay. Dia normal di sana. Sana normal. Sana macam US tau. Right. Dia adalah open country. Everyone practice LGBTs ada sama right. Okay, dengan normal people macam tu. So one day dia sama juga macam bangsa-bangsa lain. Dia tak kira macam kita di Singapura ada Melayu, ada India, ada Cina. Di sana juga ada ramai Chinese, ramai sangat Chinese di Makati lah, Manila. Ramai Chinese Filipin, ada juga India, Filipin, okay? Ada yang pure Filipin. So ada yang masih mengamalkan tradisi dan agama yang sangat kuat jati dirinya. Okay, jati diri dia sangat kuat. So ada juga, sama macam Melayu, ada juga yang tak menerima anak-anak dorang inilah kan, sampai tukar jantina, tukar nama apa semua. Ada je yang konservatif, yang mesti pada mereka sangat konservatif, parents tak terima, especially kalau dapat parents yang orthodox Christian, diorang akan buang anak tu bila anak tu tukar jantina dan sebagainya. Okay, so bila ada satu happen ni, cikgu saya kata dia belum boleh embam lagi. So saya tak tanya banyak sebab dia normal. Sebab mengikut Chinese punya adat, diorang ada feng shui diorang tahu macam, okay sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 10 Pukul 10. Okay, kedeva sampai kan. Nanti cikgu saya cakap gini, okay Zai, yang ini kena embam pukul 3 pagi 8 minit. Dia ikut feng shui master dia yang beritahu dah tengok dan campur aduk dia punya date of birth, zodiac apa semua, faham tak? So dia ikut feng shui dia, okay 3-8 minit baru kita boleh start embam. So bila ada satu kedeva transgender ni, cikgu saya kata yang ini jangan embam dulu, jangan pegang apa-apa dulu. Okay, so saya ingat dia ikut feng shui master. So master dia belum message cikgu saya lah boleh pukul berapa semua. So besoknya pun dia masih ada lagi. So dia dalam chiller. So saya cakap, ni tak ada timing ke? Saya cakap. So dia cakap, oh ni saya cakap, feng shui dia belum keluar lagi ke timing? Sebab ni daripada semalam chiller ni. So cikgu saya cakap, oh tak, dia tak ada feng shui master. Dia adalah Kristian. Cumanya perebutan mak dengan bapak. Abutan? Perebutan. Oh, berebut. Perebutan, rebut. So dia dah tukar gender. Dia dah tukar gender dan dia duduk dengan bapak. Mak dia adalah Orthodox Christian.
Mak dia adalah salah satu sister yang berdakwah dekat church Orthodox di sana. Okay. So jadi mak dia nak dia di embalm dan memakai coat sebab asalnya dia lelaki. Faham. Dan Orthodox Christian tak menerima, dia kata nak jumpa Jesus, so dia kena ikut dia punya jantina asal. Okay. Sebab dorang ni macam, dorang consider diri dorang ahli kitab tau. Macam yang lama punya Bible. Okay. Yang sebelum Bible diubah sebagainya lah. Yeah. So bapak dia pula is a businessman, is a bit open dan mereka sudah bercerai. Dah lama bercerai. So bapak dia kata no, dia dah hidup, dah tukar jantina dia, itu pilihan dia, itu anak aku, biar dia mati gunakan pakaian yang dia suka. Dia nak sangat kahwin and aku nak dia dah beli gaun tu, aku nak dia pakai gaun ni. Jadi dia perebutan antara bekas isteri dengan bekas suami lah, mak bapak cadaver ni. So dekat situ dia pending. Dia tak tahu nasib dia, macam maksudnya tak boleh embalm dulu sebab lepas embalm nak kena make up kan. Lepas embalm nak kena make up, nak kena hantar church. And dua-dua adalah Kristian, cuma bezanya mak dia Kristian Orthodox, bapak dia Kristian biasa. So tak embalm lah, benda tu tak embalm. Masuk dalam chiller, selepas 48 jam tak boleh masuk chiller, kena masuk freezer. Harga dah lain kan. So follow up lagi. So cikgu saya kata, okay sekarang ni macam mana? So bapak dia pula ugut cikgu saya, kalau kau embalm anak aku, lepas tu kau pakaikan dia pakaian kot yang bini aku bagi, aku saman kau. Pula. So bapak dia nak dia pakai gaun yang dia nak kahwin tapi tak kesampaian kan, dah accident. Budaknya muda lah. Gaun? Sebab dia dah tukar, dia tukar jantina. Jap. Dia asalnya dia lelaki. Jadi Dia tukar jantina, dia memang dah tak ada benda tu. Anu dah tak ada dah. Semua potong. Dah pure tukar, ni perempuan. dah surgery dah. Oh ya. So mak dia nak dia pakai coat. Pasal mak dia kata dia nak jumpa Jesus. Dia kena balik asal jantina dia. Mak dia yang lahirkan dia sebagai lelaki. Tapi Anu dah tak ada. Tak kisah, mak dia nak dia pakai coat juga sebagai lelaki. Sebab mak dia kata dia lahirkan aku ngandung anak aku sebagai lelaki. Kata dia Jesus bagi aku anak lelaki, aku kena kembalikan dia sebagai anak lelaki. So bapak dia kata no. Bapak dia kata itu pilihan dia. Jesus forgive everyone. So dia kena pakai gaun yang dia nak kahwin tu. Itu yang dia nak sangat lah. Itu bapak dia nak teruskan hajat dia. The last lah dia pakai tu. So fiancé dia pun nak dia pakai gaun tu. Fiancé pula campur. Yeah. So a group of the Christian, pasal mak dia sister, salah satu sister kat situ. So a group of the church datang protes. Jangan protes semua. Jumpa tapi cara baik. Cuma dia kata please pakaikan the coat. Jadi dekat sini bapak dia bawa datang lawyer untuk saman mak dia kalau nak teruskan pakai coat. So yang saya simpati adalah itu adalah satu anak yang, yelah walaupun kita berlainan agama, mayat jadi pending, faham tak? Mayat tu bukan not here not there. Itu satu. Lagi satu, dia jadi perbalahan yang berhari-hari antara bekas isteri dengan bekas suami. How long was that kak? Makan seminggu juga. Pasal bapak dia nak keluarkan lawyer letter. Tak kasih mak dia embalm and pakaikan coat. So and then bapak dia letak bodyguard kat luar dekat security tu. Jadi bodyguard? Jadi mak dia tak boleh masuk. Lah pula. Diorang boleh bayar. Jadi mak dia tak boleh masuk. Tapi by law boleh ke? Sana boleh. Sana macam US. Western bar. So jadi boleh. mak dia tak boleh masuk mortuary school jumpa cikgu saya. Sampai bapak dia kata sampai lawyer letter dia siap, baru mak nak kasih mak dia masuk. So at last bapak dia menang. Bapak dia dengan fiancé. Bapak dia dengan fiancé menang sebab dia orang ada lawyer letter. And then mak dia pula jenis yang sangat konservatif, yang tak perlukan lawyer letter, just berdoa saja. And then bawa turun kawan-kawan daripada church. So walaupun berlainan agama, saya kesian dengan cadaver tersebut sebab nasib dia berhari-hari tak di sini tak di situ. Lepas tu dia jadi perbalahan antara bekas suami dan bekas isteri. Sedih lah. Dari situ macam every time tengok body bag dia macam kesian dia, tak kesini tak sana macam Tapi tu. kesian pada mak dia lah, betul tak?
They should have the ladies power down there juga lah. Sana Okay, tak apply. dia sama macam Singapore tau. You lebih kuat kalau you ada lawyer letter. Jadi adakah saya menjawab soalan anda? Salah satu experience transgender kan? So dia Ini inilah. topik perbualan yang agak keras juga. Yes. Kalau keras orang kata hold keras. Dalam trading Jangan nak hold keras sangat. Ya, betul. Okay. Ini mungkin dia touch sensitivity di Singapura contohnya. Betul. Of course, saya dengan Izam, we want to know about this transgender. Kakak juga seorang asatiza. Pernah menjadi seorang asatiza. Saya bukan ustaz. Ya, tapi bukan ustazah lah. Di Islamic punya lain Ya, lah. saya betul. Okay, kita nak tanya benda ni lah. Kak, macam mana ataupun kakak pernah alami benda ni di Singapura contoh transgender ni, bila kita meninggal nanti, so macam mana kak? Yang ni bukan yang kita tak mau touch yang betul-betul dah ubah terus habis dia ada aset seorang wanita, tapi dia ada anu je ada lah. So dia macam mana kak? Saya tengah pening. Dia modified tak habis kak? Modified tak habis lah. Modified tak habis. Maaf lah kalau dia macam kurang ajar, tapi kita nak, ini adalah satu pasal experience ni kita. benda kan kita belajar. That's the reason why we have this thing. We want to know. Bukan setakat nak duduk luar. Kita buat kat sini pasal kita nak tahu. Kalau saya tak tahu kan kakak. Sebelum saya jawab soalan tu, sila datang khusus jenazah. Oh ya, Boleh daftar. kakak dia cover dia promote Kena kak? dia promote. Tadi dia COD. Dia kata cash on delivery. Dia kena datang mortuary class sign saya. Awak kena datang khusus jenazah saya dengan Ustaz Andi. Ustaz Andi akan terangkan lebih banyak tentang transgender punya jenazah. Okey. Saya menjawab soalan tu. Okey. Jangan lupa daftar 23 Ogos di Masjid Mujahidin 9 sampai 4. Saya ni kalau Astro TV3 dah beli kat kakak. Okay. Kakak main promotion bagus. Okay, dia gini, pernah saya experience. Kakak experience dia. Kakak experience best. Tapi lama dah sebelum Tak apa, COVID, tak apa, sebelum tak apa. COVID lah. Tak Brief boleh. in, brief out. Oh yeah, alright. Saya datang, saya cakap, awak telefon salah orang ni. Masa saya belum jadi embalmer, saya masih volunteer assistant. So saya cakap awak sebab saya datang awal. So jenazah tu memang jenazah, bila kita dipanggil tu maknanya yang arwah tu perempuan lah kan. So rumah bukan rumah belilah, rumah sewa. Jadi tak ramai orang. Sebab tak ramai orang, so bila cakap aku awal sangat ke sebab tak ramai kan. So bila saya masuk, saya cakap, mak dia cakap lah dekat dalam. So saya cakap salah orang ni. How do you identify bila you sampai you nampak? Ya, sebab kain batik tu mak dia buka lah. Lepas tu itu adalah dua-dua ada. Nampak macam lelaki, nampak macam perempuan. So pakaian, Ada misai ke? pakaian dia tak kelakar ni cerita sedih. Okay. Masa belum pergi kursus. Kau belum pergi kursus. So saya cakap, Takut dia misai. cik salah call ni. Saya call ustaz lah. Saya akan call ustaz datang sebab saya ingat meninggal perempuan. Lepas tu dia kata, anak cik perempuan, tapi dulu dia lelaki. Okay. So saya cakap, kalau gitu saya tak boleh mandikan. Tapi anak cik dah jadi perempuan, takkanlah ustaz nak sentuh anak saya. Saya cakap, cik kita bual kat luar kan. Walaupun Can we stop for a while kan? Kak, I think you bring your mic ni. Main dekat je. Pasal kakak just ada source. putus-putus. dia kan. You dekat kan? Kak, kau macam ni. okay. Kau macam ni kan. Jangan telan dia. Turunkan sikit. Oh gitu. Ya. Okay. Itulah. Baru trader. Okay, we go back. Okay, clear Okay. So saya cakap, cik salah call agaknya. Saya ustazah dah on the way ni. Saya suruh ustazah saya callkan ustaz lah biar ustaz yang naik. Tak, anak cik ni. Okay, kita dah berbual kat luar sebab kita tak boleh berbual depan jenazah. Walaupun jenazah tu dah tak ada, dah tak bernyawa. Kita tetap nak kena hormat lah. So
Cakap makcik kita berbual kat luar lah. Lagipun orang belum ramai kan. So dekat koridor tu saya cakap, cik kena call ustaz. Saya sekarang ustazah dah on the way. Saya terawal dan saya tercepat. So saya panggil ustazah, suruh ustaz yang datang lah. Okay. So ustazah tak payah naik. Ya, tapi anak cik ni perempuan. Dulunya dia lelaki. Sekarang anak cik dah jadi perempuan. Takkanlah ustaz nak pegang. Allah. Cik dia bukan macam gitu. So saya tengok dia macam lelaki tu. Ya, dia nampak macam lelaki tapi dia perempuan. Tak nampak tu ada dada semua. Ya betul cik, tapi soalnya saya tak boleh mandikan sebab Dia masih mermaid. jantina dia lelaki. Ya. Lepas tu okey, takkanlah ustaz nak pegang perempuan yang ada bentuk perempuan. Tak, ada cara dia cik. Ada cara dia. Ustaz akan gunakan glove. Ustaz pun tak pegang macam dia tak mandikan. Nak ada Macam cara dia lah. Ada macam cara lelaki. dia. Kalau bahagian dada dia just zero saya. Tak ada pegang-pegang macam tu, tak ada. Untuk istinja pun dia ada glove yang bersesuaian. Tak boleh macam skin to skin, tak boleh. Dia ada cara dia. So, kena datang khusus jenazah. Sebab kalau bakal-bakal pemandi jenazah ni nak kena tahu macam mana nak mandikan yang dah surgery dan yang tak surgery tapi ada add-on. Faham tak? Faham. Add-on? So, Add-on. dia ada Macam add-on. McDonald. McDonald tak ada makan tu. Saya bilang kakak saya ada khusus yang macam begini kak. Pasal dia dah jadi terlalu serius. So bila datang khusus, ustaz akan kupas urusan jenazah ikhlas lah. Okay. Dia akan kupas dengan lebih untuk bakal-bakal pemandi jenazah. Ada cara dia untuk mandikan transgender, istinjakan transgender. Ada, dia tak ada skin to skin, dia tak ada. Especially kalau dia dah add on ataupun dia dah surgery totally kewanitaan, ada cara-cara dia. Bukan sembarang-sembarang lah. Oh, dia ada cara dia. Ada. Salah tak satu boleh cara suka-suka. yang kakak boleh share macam mana? Salah satunya glove lah. Oh, glove bukan glove biasa ya. Tahu tak glove yang Durian. Sekarang Apik Lah, jual durian pun dah tak pakai glove tu lah. Oh tak eh? Yelah pasal tak boleh kena. Saya ada guna glove yang sangat-sangat tebal untuk bagi makan anjing dekat tahu tak yang Sungai Kadut area tu. Thermal glove ke? Yang pergi astronaut tu. Dia kalau macam anjing itu pun tak ada rasa gigit gigitan semua. Oh, Tak itu- rasa apa-apa. Tu Itu memang boleh tak rasa pegang apa-apa. eagle lah. Mana? Boleh pegang eagle lah gitu. Yang burung tu. Saya tak tahu what it call glove tu. Dia sangat tebal. You tak dapat rasa pun. So tu kalau saya bagi makan stray dog and cat, saya gunakan glove tu. Tu dia glove, ada jenis glove tu yang you tak rasa apa-apa pun. Kalau nak istinja ke apa, because it's not skin to skin, itu terlalu tebal. Itu saya lah, kalau saya yang memandikan jenazah transgender. Ustaz-ustaz pun ada cara dia. Setiap ustaz berbeza. And then nak datang, please datang khusus jenazah kita. InsyaAllah Ustaz Andi boleh terangkan dengan lebih detail. Okay, itu salah satu cara dia. Dan lagi satu, bahagian dada transgender. Kalau asal dia lelaki, lepas tu dia add on, ada menyerupai wanita bahagian dada. Dia tak ada, ustaz tak ada pegang, tak perlu pegang bahagian tu. Dia nak bersihkan kan, jirus dengan air. Sebab syarat mandi jenazah adalah the main syarat tu siraman air. Okay. So certain tu ustaz buat apa, ustaz nak pegang-pegang kat situ, tak ada. Cakap rambut dia. Betul lah. Rambut panjang. Ikat Kena rambut. ikat? Sunnah untuk tocang rambut yang panjang. Ya. Oh. Ya. Sunnah. Ya saya. Dia ada kaedah dia. Toncang gini. Bukan. Otak kau. Ada ke belakang. Itu dia dekat kelas kita akan share. Kakak tak nak cerita. Kakak nak Kakak tak suruh pergi cerita. kelas. Dia tak habis. tapi ada share kan? Ada share kan tadi okay, kan? yeah. Oh, ni So interesting. salah satu. Tapi because it's always interesting lah. Sebab bagi I lah, ni benda satu pengajaran lah. You know, because Ya betul. kita bukan nak bring down this kind of, because I have friends who is like that. Ada yang dah patah balik and all. Masya Allah. Ada yang patah balik. Tapi I masih nampak ada yang masih, and ada yang I nampak dah sampai jatuh sakit kak. Allah. Pasal diorang jab kan. Ya. I pernah nampak. Ya, hormone jab, right? Hormone jab. Dia jadi.
Tapi bila yang dia sakit tu, Dah kau sakit. nampak pasal diorang masih nak pakai, itu je pakaian diorang ada bos, seluar pendek. Ya, ya. Jari dia halus. Kaki dia jadi halus tau. Pasal dah, benda tu dah tak ada apa kat dalam badan. Pasal benda tu is not permanent. You kena jab. Ya. It looks out of shape and dia masih, they look older than orang tua tau. Tapi masih that kind of konipik. I have nothing against them lah. Cuma masalah dia is bila kita nak settle, orang suka cakap betul lah, kubur masing-masing lah. Yes, correct. Tapi kita yang Tapi hidup bila ni, kita masuk kubur, kita tak masing-masing. Kita tak sendiri-sendiri DIY. Tak ada kita masuk kubur DIY. dia mandi sendiri. Dia mandi. Tak ada. Kita Tak. masuk kubur, kita perlu masyarakat juga. Betul lah. Tak ada orang masuk kubur DIY. Ini yang selalunya kita dapat, bukan kencaman, tapi orang kata tu je, orang kata memberontak lah. Kan macam kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Kau sibuk apa pasal? Macam itu contoh kan. masing-masing. Saya kau sibuk apa pasal? Dekat campur serius sangat. Jangan serius sangat. Dia gini. Biar sibuk sekarang, bukan kat Padang Masyar. Padang Masyar nanti kau tarik aku. Sebab dulu kau tak tegur apa. So kita dah lepas. Kita dekat dunia dah lepas. Kak danger Tapi itulah macam mana nak cakap, kita bukan nak bring this community down tau. Betul. Cuma dia berbalik kepada agama dia. Kan? Ya. Nanti orang cakap orang pandai-pandai pula. Tapi yelah, kita pun tak sebaik umat. betul. Cuma kita would say concern lah. Concern and tell those people who don't know about this thing. Oh yes. Kan tak? Lagi-lagi Some people kita are ada not anak. exposed to all this, you know. Ya, lagi-lagi kita ada anak tau. Dia masalah dia benda macam ni. Macam kita tak, we don't know how to explain to the kids, of course. Kau tanya, baba, mami ni, is it a guy? Is it a woman? Kan, what we do, apa yang kita panggil dia kan, kita nak jawab macam mana? Takkan tak nak cakap, kau diam. Betul. Kan? I have small kids. I mean, what happened? I belum jumpa lah. Tapi if one day my son ask me, what is this? Then nak jawab apa? Ya. Ya, sebab tu saya pernah memarahi orang lelaki yang masuk tandas wanita. It happened this year also. Saya bawa anak perempuan saya masuk toilet sebab kita tak boleh macam even kalau anak lelaki kita masuk public toilet pun, you as a mom, kau nak diri depan toilet lelaki pun, you because anak you kat situ kan. So jangan tinggalkan langsung anak kita bulat-bulat tau, macam okay mama tunggu luar jangan, tak apa, you all diri je kat tempat luar lelaki. Tapi sekarang ada penghadang, tak nampak kan, certain washroom tak nampak ada penghadang, so macam macam maze lah. Boleh jadi maze lah toilet perempuan sekarang. Boleh. So anak saya lelaki. So saya kalau anak saya masuk toilet lelaki, saya akan dekat luar toilet lelaki tu, saya akan macam, Riz, are you okay? Sekejap gitu. Macam every 3 second, Riz, are you there? Have you washed it? Macam, Riz, are you okay? Sebab kalau awak baca affidavit mahkamah ni, memanglah macam-macam happen dekat underage kids dalam toilet. So itu kalau anak saya, anak lelaki saya kat situ, dekat washroom public toilet, saya pernah memarahi. Saya masuk washroom ladies, saya dengan anak perempuan saya. So saya nampak lelaki tu keluar daripada cubicle. And dia lelaki tapi dia memang pakai skirt. Memang pakaian wanita pun, memanglah lelaki pun. So saya cakap, excuse you? Excuse me? Saya cakap excuse you. So itu makna Kakak tengah marah gitu? yes. And like combination of excuse me and excuse you. So saya cakap excuse you? But what happen if dia betul-betul nak terberak ke? This thing ada happen toilet to my... lelaki. Kakak dengar. Bahang. Dah This kenapa Bang dulu Grupo pernah- nak masuk toilet perempuan? Dulu pernah terjadi benda ni. But it's not me, it's my friend. Okay, dulu diorang panggil itu yang Pasir Ris. Pasir Ris punya chalet tu, dia memang nak terberak tak. Sekali bila dia lari tu, dia just dash in. Tapi dia pakai baju lelaki. Memang Tapi toilet kita tak kosong. syak.
Yang Tapi dia ini berak. Lepas tu dia sangkut kat dalam nak kat 2 jam. Dia call, dia cakap, aku kat dalam toilet. Tapi betul-betul, itu betul. Dia panik. Then we get the lady macam, pergi check lah betul. tak, asal dia stuck kat dalam. Pasal dia tak nak keluar. Dia realise yang tu toilet perempuan akhirnya. Pasal dia dengar ada orang perempuan masuk. Tapi at least Tapi itu emergency lah. At least dia pakai nak baju terberak. lelaki. Dia tersalah masuk toilet perempuan. Yang ini dia pakai baju perempuan masuk toilet perempuan dan dia lelaki. So okay. Saya cakap, excuse you, if you are a guy, this is not your place. We have kids here too. And mind you, this is family place, a mall. I'm so sorry. Asyik bila cakap so sorry. Kalau dia Kalau against you, keluar. lagi nanti Sebab dia tahu dia masalah. salah. Sebab dia tahu dia salah. Sebelum saya Okay. rakam, dia fikir sebelum budak ni rakam gambar aku ke video aku, lebih baik aku keluar. Mungkin lah. Dia pun tak nak. Tak nak viral Sebab, lah. nak sebab viral kita lah. ada anak. Kita ada anak kita. And no matter what, you lelaki. Anak kita perempuan. Kita kalau perempuan pun macam, kita tak selesa. You lelaki. Kita tak tahu you pura-pura jadi perempuan ke atau you Kalau adalah dia memang daripada penjenayah. kecil lembut macam mana? Ada yang macam gitu. Okay, kalau dia adalah sajat, satu hal. Kalau dia jenis sajat, satu hal. Kalau dia jenis bukan sajat, pura-pura jadi sajat, tapi sebenarnya dia penjenayah seksual. Sama kak. Dia ada trader dengan acah-acah trader kak. Betul. Yang acah-acah trader yang selalu lebih-lebih. Sama lah ni dengan Sama ni. kes ni. Betul, sama, Kak. Acah-acah apa? Takkan ni kak. Acah-acah perempuan. dalca. Ini yang banyak yang dalca kak. Tapi So- it's good, at least you tahu macam mana nak. Mesti nak tegur. Ya. Kita bawa anak-anak kot dekat mall. Lain lah clubbing punya washroom you nak masuk. Mungkin I tak kisah kot. Kakak dulu pergi club lah. Kakak kan Satiza dulu. Oh. Tanya. Kan tanya. Ada tu Malay Idol Club kat OCBC dulu. Baik. Saya cubalah, mungkin ada bakat, tapi tak apalah, biar bakat tu saya simpan. Sebab Okay. senonoh. Kakak punya cover tu senonoh. Okay. Ada orang cover tak senonoh. Betul. Ya. Berbalik kepada Ya, okay, yelah, apa penjenayah lagi? seksual kan. Ya, kadang-kadang kita tak tahu adakah dia sejenis Muhammad Sajat ataupun dia sejenis pura-pura jadi Muhammad Sajat tapi sebenarnya dia penjenayah seksual. Kita tak tahu. Okay, And then sebagai parents, of course kita worry. safety lah. You nak buat gitu kat clubbing, you buat. But not in the mall that ada family, ada apa. West Mall kot. Dekat lah. Dia batuk tu kan. Dia betul lah. Dah tak jadi lagi Westmall lagi. Apa? Jangan pergi Westmall. Tapi tu biasalah Macam seram juga Yelah, dengan dunia zaman benar-benar. sekarang Memang ada lah. Ada Tegur tapi je. dulu pernah tau government I don't know. I don't quote government jap. Kasih usul. I think so. Pernah diorang cakap buat toilet yang Ya. untuk diorang. Both gender. both gender. For both gender. Tapi Yes. ditentang hebat. Apa, I don't know. It's dekat negeri kita ke negeri Fasola? Negeri kita tau tak salah. Tak silap Negeri lah. Fasola, tak silap. Negeri Negeri Fasola. Fasola yang meminta. Oh ya. Ya, and dia diprotes oleh the community juga. Sebab diorang cakap korang tak ada tempat dekat dunia ni, sampai toilet pun korang tak ada tempat. Untuk toilet pun korang tak ada tempat. Boleh ke macam itu? Tapi dia okay, kita fikirkan wah ni dah satu topik perbincangan yang berbeza. Tapi kita touch benda ni toilet Okay. kan. Contohlah kalau kita nak beri peluang untuk kaum sejenis sebegini dan juga sebegitu macam okay, apa pendapat korang dua, terutama sekali Izan dengan Kak Zai, dan macam if you were in power, if you guys are in power, and kita ada community di negeri kita macam ini, how do you separate them? Lagi-lagi toilet ni, toilet punya issue. Concern parents, contohnya kalau dia ni adalah seorang lelaki dan dia menukar menjadi seorang wanita, so macam mana? Adakah dia pergi ke toilet wanita sebab wanita dia akan terkejut? Okay. Betul kan berhormat? Ya. Yes. Awak nak saya jawab dulu ke? Kakak Awak nak tu? jawab dulu? Mungkin Datin Seri Zai boleh jawab soalan ni. Okay, untuk saya, simple. Dari sudut sains, okay, kalau doktor forensik atau polis menjumpai mana-mana tengkorak ataupun jenazah ataupun cadaver yang dah terlalu dikompos sampai tak nampak lelaki ke perempuan, kita akan ambil tulang pinggul. Allah SWT ni sangat perfect. Okay, dia maha-maha
sempurna. Bila kita ambil tulang pinggul ni, Allah cipta beza. Tulang pinggul perempuan dengan lelaki lain. So bila polis bawa tulang pergi mortuary, doktor akan cakap, okay, this is belong to female cadaver. This is belong to male cadaver. Doktor forensik tak pernah daripada beribu-ribu tahun dulu sampai sekarang dah 2026, dia akan cakap, okay, this bone belong to transgender born as a male, atau this tulang pinggul ni belong to transgender which is born as woman. No, tak pernah. Dia balik pada sains juga. So kalau tanya saya, dari segi washroom, toilet dan sebagainya, you tetap balik pada asal jantina you. Kalau you nak cakap dengan alasan yang selalu diguna pakai, I'm a woman trapped in man's body, or I'm a man trapped in woman's body, you check tulang pinggul you. Sains tak pernah menipu. Itu sampai mati pun, sampai you dalam tanah pun, tulang pinggul, saya pernah share dekat TikTok saya dengan Facebook saya, gambar perbezaan antara tengkorak lelaki dengan perempuan. Ada beza. Dekat tulang pinggul perempuan, Allah SWT cipta ada berbeza dengan lelaki. Dia ada tampungan. Ada tampungan dekat tulang pinggul wanita. Bahagian low abdomen. Itu untuk dah out of space. Itu untuk tampung rahim, untuk tampung bayi, untuk kandungan. So wanita-wanita yang belum dapat zuriat, bergembiralah sebab you tak dapat zuriat pun Allah ciptakan tulang low abdomen tu memang untuk rahim, memang untuk kandungan bayi. You belum mengandung ke, you tak boleh mengandung, doktor kata you tak boleh mengandung pun, Allah dah ciptakan tu berbeza. Dengan tengkorak lelaki, dia tak ada, low abdomen tu tak ada tampungan untuk kandungan rahim, untuk bayi. So you nak cakap you man trapped in woman's body, woman trapped in man's body, sains nak jawab apa dengan sains ni? Sains menunjukkan perempuan tulang pinggul dia low abdomen, dia ada tampungan untuk kandungan. Lelaki tak ada. Itu perbezaan dia. Kalau you nak cakap you trap macam mana pun, you tak dapat nafikan dua fakta ni. Sampai kiamat pun sama Allah ciptakan. Itu dari segi sains. Saya boleh jawab dari sudut sains. So washroom atau toilet, you balik pada tulang pinggul you. Itu adalah asal jantina you. Baik. Okay. Yang berhormat. Senang je buat je lebih handicap toilet. Lepas tu kau tak gaduh, kau masuk je handicap toilet. Kan senang. Apa yang susah sangat? Benda. Letih. Ya. Buka je handicap toilet. Betul. Senang je. Tak lagi kedai kopi je lah. Kedai kopi bukan ada api kisah pun. Walau. Leceh. Faham. Okay lah. I think we have a very good conversation. Kita dah berbual touch tentang 300 kilo memang kan. Kita dah touch about transgender. Mungkin banyak lagi yang kita boleh touch on, tapi kita nak perlukan vote our audience di Spotify, di YouTube dan juga di social media. If you guys want to see Kak Zai more, kita memang ada perancangan untuk give Kak Zai the platform InsyaAllah to share all the stories yang menarik. Benda yang orang jarang tahu. Sebab aku rasa dia adalah aset yang berguna, yang berharga. Banyak juga aset podcast negara. Aset negara. Dia adalah aset negara. Di Malaysia banyak podcast yang dah jemput je, terutama sekali Dol Podcast. Dah jemput dia Sembang Seram. Kan? Cuma Bob T20 belum jemput dia. Kakak InsyaAllah nanti Bob. Saya takut dia tak dapat terima fakta sains. Tapi dia okay lah, before kita tutup episod ni, kita kalau dalam erti kata trading world ni, ingat kan? Dia dah mula nak ketawa belum aku tengok kau, aku dah dengar suara dia. Dia sideways tau. Kalau sideways market, dia tengah ranging. Jangan masuk. Relax. Dia relax.
So bila dia tengah ranging tu, okay, kita sideways sikit lah. Macam nak cakap pasal Bob T20 ni contoh. Okay, contoh. Pasal dia tengah viral dekat Malaysia kan. Okay. Kalau kita tengok Sembang Sedam kan, kakak kan pernah pergi podcast tu kan. Ya. Sebab topik perbualan dia macam untuk saya Bob T20 dia macam nampak sombong. Kan? Okay. Dengan apa yang host tanya kan kan. Pendapat kakak kalau tengok dalam sudut Audience as an audience. You are What do you think watching it. about Bob T20? Kalau dia dengar ni bagus lah, dia nak ajak dia datang sini. Saya punya first impression dia ada dua. Pertama sekali simpati. Saya rasa macam how can dunia ni kan nak compare dengan kepak lalat, nothing. Dunia ni tau, dunia ni tak ada nilai. Dunia tu bahasa Melayu dia apa? Dunia bahasa Arab. Bahasa Melayu dia ramai orang tak tahu dunia apa. Siapa boleh teka? Saya selalu suruh kelas saya teka. Duniawi. Okay, good try. Dunia bahasa Arab, bahasa Melayunya apa? Entah kak. I don't know. World. Ke world peace. Percubaan yang baik. Okay. Percubaan yang Jawapan dia adalah bawah. Apa bawah? Bawah? Dunia ni maksud dia bawah. BAWAH. Ya, bawah. Sebab Nampak dunia ni spelling sangat bawah. Universe ni ada banyak benda lebih tinggi daripada kita. Banyak sangat benda lebih tinggi, lebih a'la daripada kita. Dunia ni kat bawah je. Kan? So macam how can first simpati dengan dia sebab dunia ni level kita bawah je. Level-level bawah. So kita ada 7 langit kan. Yang universe kita nampak tu bukan langit pertama pun. So sebagai pendosa saya sebagai pendosa saya tak berani nak cakap macam yang dia cakap lalu FYP saya sebab kita ni pendosa kan. So saya harap dia dapat betulkan dari segi saintifik yang dari segi keselamatan, bukan dari segi bank account dia. Dari segi keselamatan dia banyak risiko yang dia bawa hari-hari. Hari-hari dia bernafas dengan semua fat berlanggar antara sesama organ dalam badan. Itu dari segi sains. Yang mereka yang obesity tak payah kecil hati. Saya tak cakap sesiapa. Ini fakta. Dari segi sains, fat are killing you softly. Hate it or not. Your fat is killing you. Hari-hari. Organ you ni, saluran darah yang bawa oksigen kepada otak, kepada mata, dah cukup sempit. Bila you tambah fat, and fat tu makin tambah, visceral fat dengan fat yang baru semua, dia menyempitkan ruang udara, ruang bernafas you. Sebab tu you berbual mengah. Sebab ruang pernafasan, oksigen tu semua dah berlanggar antara satu sama lain. Sebab fat tu tebal tau. Fat tu kuat. Fat tu boleh bila terlalu berlebihan, dia boleh buat organ failure seperti kidney, seperti lung, sebab dia menyempitkan ruang. So itu ke you bangga? You bangga dengan dia cakap aku gemuk, kau gemuk kau dia body shaming aku, bank account aku sama tak? Tak, dia bukan pasal bank account. Dia pasal you ada fikir tak that kalau apa-apa jadi besok, nauzubillah, family you kena gunakan crane. 18 orang tak boleh angkat tu. Kena pergi urut bekam tu kalau angkat pakai tangan. Dia kena sedut pakai vacuum tak? Tak boleh guna kaki tangan masjid, tak boleh. Dia pakai crane. Okay. So fikir benda tu lah. Ada je jenazah kat negeri Fasola tu pakai crane sebab overweight. So you jangan bangga sangat lah. Jangan bangga sangat. I don't know how many billions you ada dalam bank account. Tapi kita berbual ni kena tahu langit, kena tahu rendah kita lah. Lagi kita ni pendosa. Saya tak cakap dia lah. Saya yang pendosa ni pun segan.
kita tak tahu setan kat sebelah dia pun segan ke confused pun kita tak tahu. Orang tengah serius Bukan. Betul. Bye confused kan. Very confused. Setan confused. Jadi saya harap dia dapat betulkan mindset dan mungkin cara dia cakap tu untuk sekadar konten lah. Saya harap dia sekadar konten untuk menarik atau nak benda tu viral ke atau sebagainya untuk marketing dia. Saya harap benda tu bukan fakta lah, bukan daripada dia. Sebab kalau betul daripada dia, saya simpati. Saya simpati apa yang saya boleh cakap untuk orang-orang yang 250 kg ke atas. Okay. Anda belum terlambat, boleh buat sesuatu daripada sekarang. So bila anda na'udzubillah dijemput, anda atau family tak perlu gunakan crane sebab nanti kena bayar lebih lah. Sebab tak gunakan orang masjid, gunakan crane kan. So belum terlambat lah untuk orang-orang yang 250 kg ke atas. Boleh buat sesuatu daripada sekarang. Baik. Cocok. Baik. Baik. Jadi kepada pesanan kepada Bob T20 kalau sebut nama. Kalau kau melihat video ni, aku akan sengaja klip benda ni. Kalau kau Mudah-mudahan betul-betul ada kesedaran lah. Tapi kalau kau tak berpuas hati, dipersilakan datanglah ke Singapura. Studio kami terbuka untuk kau. Pintu pun boleh muat, insyaAllah. Sebab Ini buat kerja anak saya suka Bob the Builder. Ya. Itu lain. Itu ada function. Itu kan kartun. Okay kak, I need your advice because I tak pernah tanya orang benda macam ni. Saya bukan orang yang Tak lah, because layak untuk bagi advice. because I like to say this, because I love to say this is due to Singapore term. Okay. I always like to say this, it's not just air you need in Singapore, but you also need money to survive and breathe in Singapore. Betul, itu fakta. Sebab tu saya money minded. Oh, kira aku cakap betul lah. Can I Betul. say, can I say that? Not? Okay, if you are an audience right now, if I say that, do you agree with me kak? Of the course, saya Of minta the pobik naikkan payment. Tadi luar nampak dia kata dia nak makin kaya. Dia cakap naikkan payment. Itu cara orang money minded. Ya. So Yes. When you have air, you have money, then you can take care of your health, is it? Yes. Then comes your health. Kalau tak akan jadi macam masalah negeri masolah. Am I right to say that? Okay, apa soalan dia lagi satu kali? Okay, so if you have air and money, okay, to survive in Singapore, so that is where it kicks in. Once you have that, then you need to focus on your health. Or it needs to be in conjunction. Dia nak kena sama-sama. Angin, Singapore, duit dengan you punya berat badan lah, ataupun you punya health. Apa Melayu cakap health? Kesihatan. In Singapore perspective. Okay. Untuk saya, kalau nak survive dekat Singapore, duit boleh cari. Duit yang kedua. Yang pertama kesihatan. Sebab kesihatan ni, kalau you tak sihat, you tak boleh kerja pun. Tak boleh datang sini studio minta pobik naikkan payment pun. Ya. Kena lagi. Kesihatan. Kena lagi. Kesihatan. First kesihatan. Okay. Kalau kesihatan is everything. And then kalau doktor kata go surgery, go. Listen to doctors. Daripada macam kadang-kadang, pakcik-pakcik ni dia lebih percaya group chat. Ya. Pakcik group chat. Doktor kata surgery. Diorang lah doktor. Ya, Tapi dia lebih percaya suplemen. Betul. Betul. Jadi lepas tu suplemen, kalau makan ada perbezaan progresif, tak apa. Tapi tak ada. Mungkin sakit lagi ada. So kesihatan nombor 1. Okay. Nombor 2, okay, duit boleh cari. Nombor 2, tetap agama lah bagi saya. Sebab kita ni pendosa tau. Kita nak duit pun, kita kena solat hajat dulu. Macam saya, contoh saya lah. Saya rasa macam apa pasal macam selalu macam smooth je. Smooth je duit. Tapi ada certain masa lah waktu tu macam apa pasal kena scam. Oh, kena scam. Ini kena scam. Sebab dia ada satu term. Dia kalau smooth, criminal. Asal lah aku rasa aku pandai, tapi aku boleh kena scam. Oh, mungkin
dah lama tak sedekah. Macam tu. Faham. Sebab agama tu penting. Baru yang ketiga. Pasal apa? Bila kita tak ada agama, kita tak reflect tau. Macam kita nak duit ni, tapi dah pergi kelas trading, dah pergi dah kerja 2 kerja. Tapi kena saman lah, contoh lah, kena saman lah, lepas tu kena ada je masalah lah. Tenant keluar, dan macam nak kena cari tenant baru, income pun ada kurang. Contoh. So macam kena balik pada agama, macam kena balik pada agama, sujud macam, ya Allah, apa yang aku lag? Aku lambat, aku banyak solat lambat ke bulan ni? Sebab tu macam benda tak smooth. Kenapa aku kena scam? Aku dah lama tak sedekah ke? Agama still nombor kedua selepas kesihatan. Sebab kesihatan, kalau you obesity 350 to 370 kg, sujud lah. You jangan bohong. You rokok. You rukuk berapa minit? Dapat rukuk berapa minit? Jangan bohong. Tak sampai seminit. Kalau dia ada kat sini, saya nak tengok dia rukuk berapa minit. Oh ya. Kita Sebab tengok dia apa? boleh rukuk tak? Sebab dia mengata orang yang kurus macam tu. Dia kata, bila host tanya, dia kata, okay, kok dia kurus, dia mengata aku gemuk. Okay, bank account dia sama dengan aku tak? Rukuk dia lagi lama orang kurus tu daripada kau. So riak tu jangan menunjuk sangat. Ya. Nanti setan segan. Betul kak. Okay, kakak pilih riak ke world peace? Mana satu kakak pilih? Pilih dia kak. Mana lagi teruk? Riak ke world peace? World peace tu apa? World peace tu kira dia berbual world lah. Berbual macam pakcik-pakcik dalam group chat tu. Kalau kat Malaysia pergi apa? Berbual kacang. Buah pacak apa? Aku tahu. Berbual kalau Malaysia orang panggil kacip. Lebih bagus berbual world. Sebab riak ni dia tak ada ubat. Pakcik-pakcik ni, pakcik-pakcik kedai kopi yang buat world ni kan, buat pasal politik sana sini, dia masih boleh diselamatkan. Boleh diselamatkan kalau kita datang dakwah kat dia, pakcik datang majlis ilmu ni, lepas tu kita ada sediakan biryani. Mungkin kita boleh cuci dia punya mindset sikit sebanyak. Dengan biryani tu. Ya. Dia mesti dengan syarat datang majlis ilmu dekat masjid. Tapi kalau orang riak, dia dah percaya mindset tu macam tu, mungkin nak brainwash ada susah sikit. Mungkin sebab dia dah percaya yang dengan duit boleh pikat perempuan. Pikatlah Beyonce. Beyonce susah agak mahal. Dia billion. Okay, cuba pikat anak-anak raja. Anak raja susah. Kriti besar-besar. Baru boleh riak. Susah. Ini pikat Dol dengan Mina Ya. Dul. adiknya Dol dengan Mina. Betul kak. Yang dia cakap ikhlas kan. Cubalah. Ikhlas. Aku dengan dia ikhlas. Ikhlas lah. Cubalah pikat Shakira, barulah kita. Baru Betul trader. baru trader. Baru kita respect dan suspect. Baru trader kak. So okay, balik pada tadi. Okay, bagi menjawab soalan tu, bagi saya kesihatan penting. Pasal tanpa kesihatan juga kita tak boleh ibadah tau. Nak ibadah pun susah. Nak sujud, antara 2 sujud kesihatan pun first tu lah. macam Betul, mana? Jangan bohong lah. Awak tak dapat 1 minit pun duduk antara 2 sujud. Rukuk pun tak sampai seminit. Mengah. Ya. Okay. Tanpa kesihatan you tak dapat ibadah dengan baik. Nombor 2 kesihatan 1. Nombor 2 tetap agama. Agama penting. Nombor 3 baru duit. Duit boleh cari. Tapi kena agama dulu dengan kesihatan. Pasal agama ni, Cakap gitu, ada satu setan dah tak boleh duduk dan diam. so tu sekarang setan-setan banyak confuse. Ya, betul. Akhir zaman setan banyak confuse dengan kita manusia ni. Macam audio man saya sekarang lah. Dia cakap macam Dia ni setan ke aku yang setan? Kalau dia dah macam gitu, dia dah tahu dah cakap bila kau nak habis ni. Ya. Okay, itu jawapan saya. Adakah saya menjawab soalan anda? Yes. Okay, terima kasih. Okay Kak Zai, kita di penghujung rancangan. Terima kasih. Thank you for coming. Ya, kita harap of course di YouTube dan juga di Spotify, please do comment. Apa tadi? Komen apa? We want Kak Zai with a heart shape. Tadi. Kalau ada lebih di YouTube, di ruang Kak komen, Zai, yes. di ruang komen YouTube dan juga di Spotify, kita akan mengambil Kak Zai untuk menjadi host ketiga, co-host ketiga Lepas kita. tu Kak Zai dah boleh jadi Pak Dah boleh. Munawir. Kita akan Kak Zai pernah tengok Pak Munawir tak? Pak Munawir yang itu Betul. bagi nasi. Bukan Malaysia tu buat yang Kak fadu Jam cake. dengan Kak Jam tu. Yang buat fadu. Ya. Ya Allah, aku ingat Pak Munawir yang tu. Pak mana? Zombie Kampung Pisang. Bukan. Kakak banyak tengok TV.
La ilah. Dia bagi makan nasi yang dah kena toxic. Lepas tu orang jadi zombie. Oh yeah. So mungkin if you guys want her, okay, cakap we want Kak Zai with a heart shape, then lepas tu you gonna bring her, then Of every course. topic gonna be Interesting. There's lah, something behind the door that you guys never do. Yeah. Soalnya kalau Ya. kita tunggu jenazah, kita kat luar menceri. Ya, betul. Kita tak tahu. Yeah. Ada apa-apa untuk airtime untuk saya ke? Boleh. Can. Sila Can. kakak boleh Syah. So, Terus Isa. lah. Of course lah. We are Isa. open. Okay, let's go. Saya punya phone dah full. Pinjam handphone Pop Big. Record kejap. Boleh. Okay. Dia dah minta payment. Lepas tu dia minta rekod. Handphone betul. full Dia minta tau. rekod. Ceramah back to back. Aku tak tahu bila aku nak beli handphone baru. Okay. Agak Orchard ada Apple Store. Terima kasih. Okay, Kak. Boleh. Kak rekod. Bagus lah Pop Big ni. Bersama-sama Customer. saya memang memberikan guest. Taruhlah handphone tu kat bawah. Tapi dia start Okay, record. bagus. So Okay, dah kakak start ingat ni Orchard ada Apple Store. Ya. Tu iPhone 70 Pro Max kan mahal sikit tu. 1 tera. Okay, terima kasih. Terima kasih. Pop Big untuk airtime ni. Okay, kita untuk semua warga-warga Malaysia Bumi Putra yang saya sayang, kita akan buat mortuary class. Apa? Okay ke? Boleh. Okay. Mortuary class science kita untuk 30 Ogos ini di Hotel Masai. Hotel Masai pendaftaran dah dibuka. Alhamdulillah the first mortuary science kita di Johor hari tu penuh. Okay. And thank you Malaysia. So jumpa anda 30 Ogos Ahad ini. Baik. Itu untuk Malaysians. Untuk Singaporean, kita ada khusus jenazah dan embalming 23 Ogos di Masjid Mujahidin. Dan kita juga, saya akan buat umrah. Tapi saya bukan group leader, saya bukan tour leader. Saya juga tak ada ARS, saya tak akan buat majlis halaqah di Masjid Nabawi ataupun luar Mekah dan sebagainya. Saya cuma mempromosikan umrah bersama JDS, installment sebanyak 5 kali. Siapa-siapa yang nak letak nama dalam waiting list, boleh saja WhatsApp saya. 898907. Tak tahu bahasa tak tahu bahasa Melayu. Ya. Spanish pun boleh Kak? Boleh Kak. Spanish pun boleh. 8907 3907. Nanti nombor dia saya akan letak kat sini. Okay. Ya, terima kasih. Nampak Malaysia apa semua. Dia memang famous. Ya. Kau tengoklah bila video nak ni daftar kau. mortuary class? Ya. Bila nak daftar? Sekejap lagi. Podcast ini dikaitkan khas oleh MSR Interior Design. Kalau korang nak bikin rumah korang 97781234, dan juga kalau korang nak Bikin belajar. dapur. Bukan bikin dapur lah. Kalau korang nak belajar trading percuma, terutama sekali, of course, if you guys are working towards financial freedom, Correct. dipersilakan do DM HBX Exchange directly di Instagram. Dan untuk book korang punya kelas adalah percuma. Korang cuma memerlukan 100 USD untuk didepositkan di dalam akaun korang, dan korang belajar trading percuma, dan insyaAllah it's profitable. Jangan nak sibuk halal haram. Dan terima kasih kepada penaja-penaja kami MSR Interior Design dan juga HBX. Kita jumpa di lain kesempatan. Ciao dan salam. MSR, kami buat design just for you. Design istimewa yang satu. Kami semua bantu create ideas, make it all to be reality. MSR, hanya yang terbaik untukmu. Semua pasti Hubungi kami di talian 9778 1234. Kami bersama dengan teman-teman penaja MSR Interior Design di dalam studio. Kalau korang nak bikin rumah korang, please do contact mereka di 9778 1234 9778 1234. Follow mereka di social media mereka di MSR Interior Design. Mereka adalah penaja utama untuk rancangan Jangan Cari Pasal. Kami bersama dengan Cheryl di dalam studio sekarang. Hello, Apa khabar Puan Cheryl? Khabar baik. Baik. Cheryl adalah marketing executive ya? How long have you been with MSR? Almost 3 years lah. 3 years. Oh, that's nice. Okay. So kerja dengan bos okay? Okay. Bos bayar berapa? RM10,000. Tapi total you ada berapa bos? 2 lah. Dua. Reporting to both lah. Ah. Okay, baik. Bagus.
Usah 10,000. Aku baru tahu. Aku tadi of course ni kan tanya Cheryl lah. Cakap aku baru tahu MSR tu apa. Muhammad Syahir Anwar Hajat. Aku tak tahu betulnya. Nama dia setan tu nama. Dia tak ada. Bos dekat honest lah. That is his name. Yeah, correct. Yeah. Bos dekat Jakarta. Nak Dia sibuk penyanyi. dia jadi penyanyi lah. Recording. Okay, so kita jangan buang masa. Kita ada about 15 minutes bersama dengan Cheryl, MSR Interior Design. So kalau kau nak bikin rumah korang, please do code. Jangan cari pasal untuk dapat berapa banyak ni. 50% lah. Kau dapat 50%, yang lain semua Izan bayar. Betul. Terima kasih audio man. I love you baby. Okay Cheryl, last punya episode kita ada berbual pasal MSR kan. Latar belakang yang kena buang Pasal dia punya internal lah, just internal take it as masalah internal. kan. Kau dengan bos okay lah? Okay. How's the working punya environment di MSR? Okay, working environment in MSR, I think it's pretty straightforward lah. But I think because I was from corporate before. Action. Orang corporate semua macam kena ada gini. Nyampah. So How long were you in corporate? I think sejak, wait sekejap, I tak nak reveal umur je. Okay. Tak payah, jangan. Betul. But more than 10 years lah. More than 10 years in corporate, correct? Baik. So when I came to MSR, it was quite a culture shock because macam nak cakap the whole view of SME atau Malay company lah. I think ada Must stigma. be Malay lah. Must be Malay. Must be Type Malay. M kan. So the stigma is kita semua macam ada pepuak, macam politik kuat, dia ni cakap dia ni. Okay. Kan macam benda kecil pun boleh jadi besar. So but when working with boss, it's quite an eye opener because boss is baik gila. It's not that something that I want to say just to be on my boss and good books, but memang first thing boss is he doesn't micromanage. Okay. Very nice. So he trusts you macam based on you punya qualities, you punya capabilities. He let you run, he let you be exposed. Okay. Dia tak ada nak pernah macam nak gatekeep ke macam atau marah macam asal buat gini gitu. Unless buat dalca lah of course. But kalau buat dalca pun he's not the type yang akan raise his voice atau kalau kat dalam HBX buat dalca kena tendang keluar. Ya. Okay. So bila tak adalah dia tak macam gitu. So actually it was quite saya nak cakap frustrating jugalah because the picture was painted in another way lah. Okay. Yeah, the picture was painted. So far memang there's no intention of leaving actually. Baik. Yeah, there's no intention of leaving because usually macam lepas 2 tahun kan macam nak You want to leave nak lah. baru, nak semua nak baru kan atau after 3 years. But so far hasn't been a thought lah to really leave. Yeah, because the environment is positive lah actually between the bosses. So Right. Okay. Selalu kerja macam gini kan, bila kau dah habis kerja pun kau tak tahu yang actually dah time nak balik. Ya, betul When lah. you fall in love to You really go to want to go work. Dia tak ada Correct. macam rasa nak dragging. Yeah. Kan? Yeah. Tapi why is it aku ask soalan ni sebab recently we saw MSR have a recruitment. Kan aku tengok besar, aku tengok bos dia bos kan macam five. I saw there was a 5 intake lah. How many Five people you take? Currently we have Kemarin ada satu kan, I saw the video. ada. correct. So sekarang kita recruitment is batches by batches lah. So all training will be conducted by boss. Okay. He Yeah. himself will do He it. himself, correct. Zan, ini aku nak tanya kau tadi. Okay. Itu betul. Ya. We forget what Kau dah was tahu. Tadi aku nak tanya lah macam before you are full time trader, so you also pekerja kan? Kerja macam-macam bidang aku buat. Aku faham kau sapu sampah semua orang tak tahu kau susah. Orang Orang tahu kau banyak duit je. Yes. Asal biru tutup. Yes. Betul bos Betul lah. Tapi macam Cheryl cakap working with boss MSR is kau takkan nak change a job kan? But then how do you define a good boss? Ni very important. Dia besar. Okay, one of it is the trust that you have on your man. Okay. Number 2, when you educate someone, you educate kasih penuh, you kena lepaskan staff you at least kerja 3 bulan, then you pull back that person regards to the progress, and kalau benda tu tak jadi. Pasal kau need to have trust. Then after that, number 2, bosses yang suka buat berpuak dalam ni. Ni budak dia ni boleh kerja kan. Aku paling menyampah bila apa tau? Kalau kau kerja, kau tahu budak kau ni tak boleh.
kau bawa orang baru masuk kan. Kau bawa budak yang lama ni turun ke bawah, orang yang baru ni naik atas. Pasal kau cakap, oh dia ni boleh bikin. You need to treat everybody fairly. Tapi sebab kita manusia, you know, you may be good at certain things, you may not be good at certain things. Once kau do that, the teamwork pupus. It's not there anymore already. You were telling about the first study. Kau cakap pasal apa? Boss apa? I forget about it. The boss have to trust the worker, something like that. The boss don't need to trust the team. I think MSR my boss trust dia punya team. But He trusted too much. yes, bombom baby. I really love you lah Dan. Okay? Yeah. Boleh potong tu. Okay, this thing happen Ni Lila. Okay? Aku lepas makan with the second command in chief, abang dia. Kita tengah makan. Aku Zan, jom pergi makan. Okay, aku pergi makan. Aku tak ada apa. So, isap rokok lah. And the ex-staff salam tau. Aku tak tahu. Oh, the reason be at MSR. Dia salam gini aku macam. Tapi dia husband and wife aku dengar. Yang lagi satu tak kena gaya, so jumpa dia. So dia orang jalan. Tak aku tanya, bos, ni siapa ya? Ni lah dulu best. I'm an ex-staff. So they are one of them yang gerak. Are you okay? Okay Zan. He is very professional. Kerja. Members. Cuma aku pelik. Kenapa engkau tak kena gaya dengan orang-orang macam ni? Dia macam dia buat salah Macam kau curi gula-gula orang tu. Gula-gula kecil lagi. So dalam. So bagi aku dorang, kita pergi officer. Aku nampak even kakak yang duduk depan tu pun selesa saya gurau dengan bos lah. Dengan bos dia. Tapi macam mana dia cakap pun dia tetap macam, okay bos, you nak kopi, you nak goreng pisang. Kan kita dapat goreng pisang tu. Ya betul, sedap kan. So aku suka dia punya environment. Tapi at the end of the day, I saw you guys really put the kind of respect towards him. Which is tadi kau cakap boss trusted the old staff too much. Yeah. You've been with the company about 2 years. Yeah. Of course about 3 lah. About 3 kan. Of course you know a lot of things. Of course. Let's spill some shit, man. A bit lah. Yeah. What do you want to know? Okay, I want to know like macam we know that boss MSR got shit around him. Budak-budak dia left. But at the same time also we know that the boss trusted the old team too much sampaikan benda ni jadi. So what actually happened and why do these buggers all step on the boss walaupun boss tu baik sangat? Diorang gang up lepas tu diorang caw. Yeah. Maybe we can cover on that. Okay, I think boss also dah highlighted pasal toxicity lah. Okay, the last environment. Actually, what I see is, this is my point of view lah. Okay, my boss. Disclaimer. That's my point of view. Okay, how I see it. Because when I sit down, I tengok FK kan, I think they wanted part of the pie that he has. Okay, when you nampak orang lagi succeed, like lagi lebih berjaya, bagus, lagi ini, you wanted to be like them. Tapi if you want to be like them, you have to work hard and see actually apa yang dia dah go through for all that 13 years. So kalau you just want to tiba-tiba nak jadi to be successful as him. Yeah. Bro, you should know that it takes a long road to get there. So actually they come in as a staff or they come in as a boss? So they come in as a staff. Okay, tapi cita-cita dia maybe dia dalam hati macam maybe nak buka company. But boss is the type macam, okay, kalau kau nak buka company, you tell me, I will teach you, then probably if you want to open, you open. I mean, just be gentleman lah. Okay, so that is the part where I feel that I think that they are just not being gentleman enough. Okay, being men. And also, kira dah ikan belakang jugalah. When bosses, I feel that dah tolong whatever, dah susah ke apa, minta bos tolong, then tiba-tiba korang macam buat macam gini. When you get the best of it ready, kau nak tinggalkan macam gitu. So kalau kau tinggalkan, tapi kalau you say to the boss, like just professionally, hey boss, I think I want to open, he's fine with it. Right? For myself, I think dia pun cakap like, Syarif, if one day you nak buka marketing agency, you do it. But one thing I see is definitely unprofessional. And also first thing, diorang tak pernah ingat yang they didn't had anything when they first came to MSR. Oh, right. Yeah, itu yang diorang tak pernah ingat. I always think that way. Kalau you
an ID before, or maybe a direct contractor before, you probably memang belajar ID ke apa, architecture ke apa ke, anything related. I think to me it's okay. You nak kerjakan, okay lah, whatever, cerita-cerita. But korang datang, korang tak ada apa-apa sih. Ada sampai menangis depan pintu kan, bawa pakai baju Grab. Serius lah? Kan, pakai baju Grab kan, nangis-nangis, minta bos kerja, bos kasih kerja. At last you do this kind of thing. So I feel that memang tak kenang jasa orang lah. That's the word lah. Ya, tak kenang jasa orang. Sampai gitu Nangis? Nangis-nangis. Oh, Melutut lah. Ya. Oh shit. Not melutut lah, sampai macam nangis lah. Like you really wanted the job. So when we give you that chance, then you backbite, okay. You wanted to leave in a good note. Tapi jangan sampai, it goes out of, dah jadi pecampur orang. And then dah LJ lah, LJ, I will call it LJ. Dah LJ, then lepas tu, nak maybe hate comment. Because I think lately I also receive macam hate comments and everything on kita punya TikTok, social media. Oh, Still. Yeah, we do have. Macam one or two lah. Every time kau nampak muka boss yang atau something he speak about the business atau many people leave. Then people cakap, dulu punya staff lagi bagus ke apa ke. Now you're left with that. Don't do that lah. Yeah. Dia bukan bawa Toyota, dia masih bawa Mercedes ya. Mercedes tu lain macam lah. Cuma dia mesti cuci kereta dia. Ya, Aku dah warning dia tak rajin cuci kereta kau. Okay. When that thing happened, what happened to the boss? How strong is he? Did you nampak dia macam dekat tepi, you know what I mean? One thing about boss ni, dia is quite hard. And no matter orang buat dia macam gitu, he still have this. I think kalau if it happens to me, memang I dah tak nak berbual orang tu lah. Dah tak payah nak tegur, dah tak payah apa kan. But he's not like that. Like I will still say hi to you, I will still salam you, I will still acknowledge you. So boss is not the type yang akan macam, let bygones be bygones. Kita just husnuzon and just be kind. Right. So that day they mention about Kifara, betul? Yeah. And they also dengar apa his mother punya advice. Yeah. So that's good lah. Yeah. But I think to be honest, walaupun kita baru bekerja dengan Memsat kan, very nice individual. I think one of the best sponsor that I ever worked with. Kita seminggu kau mesra. Seminggu, ya. Kita seminggu. After the second meet up, we like dia selalunya macam Alhamdulillah. throughout my 4 years or coming to 5 years in the scene, working with a lot of sponsor. Macam ada juga renovation company yang ejen rumah. The two best sponsors that I ever I would say it's like a family. Khalifa Realtors dan juga MSR. Macam best lah. Senang kerja tau. Senang. Dia macam okay, kalau bos nak ni, dia tak ada macam, guys aku nak ni, tak ada tau. Kita janji apa yang kita put on the table, dia follow through, habis kita laksanakan, dia happy. And sometimes so, he say that he's comfortable with us, of course. And, dorang best lah. So kalau dorang best ni, apa lagi tunggu kan? Bikinlah rumah dengan MSR. Senang tau. Because whatever the issue is, the work still carry on. Yeah. The task completed. Ni on the screen, I'm gonna tell you this. Oh shit. People gonna say whatever shit they can say. You is the badut, I man. went into the boss office. Oh. They have running more than 25 jobs, Business is still masih running, 1 month Shit head, So they still can deliver, what? Yes. Yeah. They still can deliver. So I tengok from the numbers, I tahu dia tak campur aduk semua. Politics, kerja jalan dulu. Yes, correct. Kan? Because definitely kita kena prioritize clients. Clients, they entrusted us and that is amanah. Okay, so when we diamanahkan to do things, even kecil ke besar, we still have to laksanakan. Right? Even people leave ke apa, dah terbengkalai kan, dia dah buat dalca kan, tapi kita still have to clear the dalca lah. Like, that is what clients have to know, that we are still here to be running your project. Very nice. And we apologize lah. Along the way memang ada shortcomings and change of hands and Itu everything. normal lah. Business is like that, what? Yeah. Tapi okay lah. Nak buat macam mana? Betul lah. Macam kalau kita pergi kedai, nak beli makan nasi, habis nasi tu habis, masih tengah masak. That is normal, what? Dek, tunggu sekejap dek nasi lagi tengah masak. Berapa lama-lama? Yes. Even you buy Pizza Hut, when you buy the food doesn't come immediately, what? Pizza tu masuk dalam oven 7 minit, bye.
Iyalah 7 tengok minit orang lah. Dulu 7 minit kau trading layer kau sampai lah. Yes. Tak ada makanan sampai tu dia okay. Tapi bila on the way tu tengah fikir makan tu, perangai orang tu yang masak tu. Yang macam masak. mana? Yang perangai masak tu. Normal Perangai lah. pemasak Ibat tu. orang, Tapi okay, before we go, just want to ask, adakah ini satu penyakit orang Melayu? Apa? Buat kerja. Buat kerja bagus. I think okay in any communities lah. Okay, in any communities, I think all of us have seen a lot. And I wouldn't want to say macam ni type yang punya perangai ke apa, bukan lah. Mana-mana pun ada. But I think it boils down to the punya attitude of the person itself. Right? How professional you are. Then, you know, I tak tahu lah. But the whole people who have left, they actually have the same energy, which is so negative. The fact that, you know, korang kakak kaki jalan pun lagi bagus lah. Yeah. Oh, really. Strong man. Yeah. Kita macam buat interview macam masuk kerja. Yeah. Kasih aku buat ni satu lah. Aku tak pernah try lah this thing. Okay, sini. Where do you see yourself 5 years down the road? Aku tak pernah buat benda macam ni. Selalu aku dulu kerja interview lah, saya tanya aku tu question dia. Aku tak pernah dapat chance saya tanya orang. Where do you see yourself in 5 years down the road? 5 years down the road, it's not about I see myself, but I think I see the company grow in different sectors lah, or at least regional lah. So we can expand to maybe Malaysia, Indonesia. We have maybe our own factory. Nice. Then you know when you have you have like all this factory or production or anything, that's where people can grow. So I really hope that I can even macam how to say expand myself in this together with boss lah. I believe Yeah. he also open up those people who macam okay kau marketer. Yeah. Kau nak belajar buat ni. Okay, you come in and learn. So Hmm. this is what I see from him lah. Pasal I can see that thing will come out from his mouth. You know? Pasal aku Yeah. tadi minta dia CEO tak berbayar, dia cakap boleh hantar resume je. Okay, boleh. Hantar resume. No, I mean working under a hardworking boss is one of the point. Kerja dengan bos yang aku berada kerja dengan bos yang kira macam okay, dia ni kira boleh betul ansur, I'll fight for him. Yeah, true. Tapi kalau dia fucked up macam fuck off bro. Kita Aku macam mesti- direct kita direct mesti lah. jalan betul Mesti lah. jalan. Tapi Because bos ni baik kita tak, as a staff kita not at loss. You can just find another work. Yeah, Betul correct. kan. So of course we want to share benda. Korang masih lagi hiring? Yes, we are still hiring. Okay, jom. So we are hiring project managers, project coordinators dengan sales interior designers. So for project managers, actually kita hire like even without experience lah. Yeah, because I think boss believe in sharing knowledge. So you can just send your resume to 97781234. Okay. Yeah. Okay, Syarul, thank you so much. You're welcome. Kita jumpa di minggu depan. Yeah, Dan guys, jangan lupa podcast yang korang lihat dan juga korang dengar di Spotify dan di YouTube dan juga di mana-mana platform ditaja khas, dikayakan khas oleh MSR Interior Design. Kalau kau nak bikin rumah korang macam istana, kau nak bikin macam Office Zizan, kau nak macam-macam kau nak bikin, boleh saja. Price memang orang kata tu apa, orang Malaysia kau orang kata orang Malaysia Mampu milik. Mampu milik 9778-1234-9778-1234. Jangan lupa untuk follow mereka di social media mereka di MSR Interior Design. Dan kita jumpa di lain kesempatan. Ciao dan salam. MSR, kami buat design just for you. Design istimewa yang satu. Kami semua bantu create ideas, make it all to be reality. MSR, hanya yang terbaik untukmu. Semua pasti Hubungi kami di talian 9778 1234.